Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Kembali lagi ke The Flying Elephant Podcast bersama saya, host anda, Zul. Saya Maman. Saya Syahid. Dan ini adalah episod yang ke-7. Betul? Ya. Jadi hari ini seperti yang kita janjikan pada episod terdahulu, kita akan menghadirkan ataupun menjemput, bawakan kepada anda semua. ya, Unboxing. kita ada menjemput seorang tamu. Yes. Tetamu ini adalah orang yang tidak asing dari kita. Dia bukan asing Ya, bagi bukan asing. kita tau. Dia selalu berada di lingkungan kita. Yes, betul. So- In fact sebenarnya kita cuba nak tampilkan watak untuk hari tu sebab kita expect yang akan kerap muncul ke lah. Ya. Ya. And then aku pun terfikir macam kalau either one of us, kita tiga tu, somehow ada urusan kan sedapat hadir. sedapat nak jadi host kan. Jadi host pengganti lah. So aku nak watak tu kelak yang akan kita perkenal tu Ya. sebagai pengganti. Yes. Aku pun rasa Yang sesuai juga. Sebabnya kaki sembang tu lah. dia pun kadang-kadang kalau sembang memang gajah terbang juga lah. Terbang gajah. Jadi betul-betul mengikut tema. Jadi sebelum kita memperkenalkan tetamu jemputan kita ni, sikit aku mau kita mau dengar sedikit nyanyian daripada beliau. Oh, boleh. Aku bagi kiraan sikit tak. Sikit tak? Perlu aku nyanyi Kita sebelum kita Saya seorang ketok si asing lagi lah. Selalu didengar lah di kawasan Miki tu. Yes. tapi ya sebelum tu beliau pernah hadir di stage Agrofest. Satu stage yang agak besar juga lah. Nya puna ya juga dengar Aku kita. pergi Agrofest. Agrofest. Kalau tahulah, kalau tidak tahu Aku dengarnya pernah masuk AF dulu. Baru pernah ada tadi. Yang pernah interview lah. Yang pernah. ini satu info yang baru lah. Yes. Maknanya Kata kita nanya. betul. Kita ingat non masa, kita minta dia nyanyikan sedikit nyanyian beliau lah. Oh, yang payung sikit lah suara. Payung sikit lah. Tolong bang, payung Sikit lah. Okey. Lelaki ini yang selalu mencintamu, selalu tanpa ragu. Jadi The Flying Elephant Podcast memperkenalkan Ini dia penonton dia ni. Aku baru nak panas. Okey, sepat. Sikit. Sudah. So The Flying Elephant Podcast dengan ini memperkenalkan tetamu jemputan kita, yaitu Abang Izni. Terima kasih bang kerana hadir pada podcast The Flying Elephant ini. Jadi kita minta untuk Abang Izni untuk memperkenalkan diri sedikit, ataupun kita mau ikut Abang Iz lah. Ikut Okey, kenalkan diri kami. Tapi sebelumnya kami ucap terima kasih lah kepada kawan yang panggil kami untuk join sekali dalam Terima kasih sama-sama. The Flying Elephant. Okey, dan tahniahlah dengan kawan. Tadi apa tu? Berjaya untuk Episod yang ke-7. episod yang kedua. Ya, guys, episod yang ke-7 kan. So nama kami Izni Rais. So kami bukan siapa-siapa. Bukan artis. Bukan Al-Mazen. Bukan klub Al-Mazen. Yes, kami orang biasa. Orang yang dalam lingkungan ada dalam kehidupan kita orang juga. Ya, betul. So Orang mana tuh? Orang Miri ke? orang Miri juga lah. Orang Miri ya? Campur lah. Jadi Ada viewers campur. kita ini kebanyakannya rasanya ramai dari Miri ini. Oh, Ya. so aku Jadi letak kalau hashtag jumpa lagi, Abang bang. Is di pasar sudah
Bolehlah tegur-tegur lah. Oh. Bukan setakat Abang Islam, mungkin Syahid juga. Kami doakan viewers akan banyak lah. Viewers akan banyak. InsyaAllah. Oh, ya Allah. Amin. So support guys, support viewers tidak tahu lah. Open podcast. Cuma saya tu orang lama sikit lah, orang lama. Si dapat lah sama ikut style kita orang tu. Ini. Okay. Si, abang Is, tahun kan abang Is, aku kan yang ni lah, Okay. Ya, one day like ni, aku expect kau becoming one of the host. Mau tak sih? I try lah. Ada yang bagus lah. Tapi cara dia bercakap tu ada ciri-ciri jadi seorang host lah. Yes. Intonasi dia kan Dia dah biasa di atas stage. Dia Atas stage yang memang benar. Tapi kalau dalam suasana contoh ada tentu sekitar. Saya pernah, first time. Saya pernah di interview orang. waktu audition AF dulu. 10 lah situ. Tapi teruskan aja dengan apa yang kita ya lah. Tapi untuk pengetahuan kita punya penonton, Abang Is ni kalau sekiranya dia berjaya AF, mungkin dia ni selevel Mawi. Allah. Kan? Tapi Boleh lah. ya, tapi hari ini kita sebenarnya topik kita bukan berkaitan dengan bukan berkaitan dengan audition lah. Oh, okay. Jadi sebelum ni Abang Is, kami ada bersembang-sembang. Aku, Mamat dengan Syahid ada bersembang sebab salah seorang daripada host kami ni masih belum berada di alam perkahwinan. Topik episod kali itu bertumpu kepada Syahid sebenarnya. Jadi episod kali ini dalam yang sama lah, ada berkait dengannya juga lah. yang bukan berkait lagi. Memang ditujukan. Okay, guys. Kita teruskan. Jumpa next week lah. Kita terus terang kali ini. Episod kali ini memang kita hantam Syahid lah. Jadi kalau Syahid yalah kita minta dia berlapang dada dengan apa yang kita ceritakan. Ada otak kan. Jadi Apa topiknya? sembang-sembangnya Syahid ini Memang Syahid ini ya. Syahid ini umur Lelaki ini ya, lelaki ini betul lah lagu tadi tu kan. Memang untuk lelaki Memang ini. sesuai dengan lagu yang tadi. Aku rindu ya. Jadi bila terpikir kan ada seorang member kita host Syahid ni belum berkahwin, jadi umur pun lebih kurang. Dia mention nama siap, umur siap. Aku belum mention umur. Aku bagi nombor IC macam ni. Boleh itu tak masuk IC? Jadi aku tertanya-tanya juga lah. Aku dengan Muhammad tertanya-tanya. Maka kita bawa topik pasal untuk episod tu kita jemput Abang Is. Ya. Topik perkahwinan ya waktu umur yang sesuai untuk umur berada di alam perkahwinan. Maksudnya berkahwin lah. Jadi banyak orang berpengalaman lagi lah pasal perkahwinan. pasal itu kita datangkan khas Abang Is ni sebab dia Alikut kan memang lebih tua daripada kita, lebih senior kita. Jangan lebih tua. Jangan tua. Lebih. Dengan seorang tua kita punya. Jangan. Tidak, maksud aku abang lah, abang. Dia lebih berpengalaman. Dia adalah abang kita, orang yang lagi berpengalaman dalam bidang perkawinan ini. Bidang macam bidang pemotoran. Jadi si harga apa sembang ni, sembang pasal bapa umur nak kahwin. Kita sembang. Memang aku realize perspektif yang dibawa ialah memang untuk seangkatan, boleh kata seangkatan bapa umur.
Jadi sehingga satu pandangan daripada golongan yang lebih matang, lebih mature jelas lah. Contoh macam kau ada anak dah bujang, dah lah. So mungkin kau boleh bawa dua perspektif. Satu, pengalaman kau sendiri. Yang kedua, mungkin kau boleh bawa perspektif sebagai parent. That's the reason yang kita pilih topik itu bila kita invite you. Dan sebelumnya isu yang utamanya pasal umur nak kahwin. Jadi sebelum kau ulas Zul ada pandangannya juga sebenarnya. Kita datangkan juga. Bagus ni sebab mana yang ada di situ. Seorang adalah yang belum ada. Dia lain. Aku tak cakap. Siapa? Okay. Jadi kita datangkan Abang Is ni. Boleh. Serampang dua mata. Dia memberikan pendapat dan dia juga mungkin pandangan dia untuk menggalakkan lagi kita tu untuk mempercepatkan lagi. Ya, bagi tips lah. Bagi tips. Cikgu nak tips dia kan. Jadi okay. Kita teruskan. Alang-alang saya sudah tanya tadi. Dari pandangan aku lah. Umur yang sesuai untuk beralih ke alam perkahwinan, yaitu berkahwin lah, menikah, mendiri ke masjid. Orang lain pendapat lah. Bagi aku macam aku sendiri lah, aku berikan contoh diri aku sendiri. Aku berkahwin pada umur aku 25 tahun. Jadi aku merasakan umur dalam lingkungan 25 hingga 27 tahun tu adalah umur yang sesuai untuk berkahwin. Lelaki untuk lelaki. Yes, untuk lelaki. Dengan mengambil kira, bagi aku pandang ke depan. Sebab masa aku berkahwin, aku bukan siapa-siapa, aku tidak mempunyai kerja yang tetap, bukan seorang yang mampu, tapi aku memberanikan diri menyambut cabaran arwah ayahku. Pak Coach ni? Yes, dia cakap. Masa tu aku tidak confident lah. Aku tidak confident untuk mendirikan perkahwinan. Sebab aku belum stabil. Aku ada kerja ya, tapi aku belum stabil. Tetapi yang aku pegang, ayah aku cakap apa? Belum stabil lah maksud? Belum keuangan ke apa? Ya, keuangan dalam keuangan lah. Tapi ayah aku cakap, aku masih ingat, ayah aku cakap, perkahwinan datang dengan rezeki ini. Bila kau berada di dalam perkahwinan, rezeki akan datang bersama dengan perkahwinan. Dan itu sangat betul. Bila aku berkahwin, aku punya rezeki datang bersama perkahwinan. Rezeki. Yes, rezeki aku datang bertubi-tubi selepas aku berkahwin. T20 juga lah tu. Tubi-tubi. Maksud aku tidak seperti di alam bujang lah. Itu dah tahun 2 ya, T20. Okey, jadi di situ itu dari segi cabaran ayahku dan nasihat dia lah. Dan aku mengambil nasihat beliau. Aku mencoba diri, aku berkahwin dan rezeki itu datang sekali. Tetapi dalam masa yang sama, pandangan aku jauh. Sebab aku inginkan apabila aku berada di usia 45 ke atas, anakku dah besar. Dah habis sekolah. Dah habis sekolah, dah ada kerja ya. Jadi dalam usia tua, bukanlah usia berumur masa itu, 45 tahun ke atas. Aku tidak lagi menjaga budak kecil, aku tidak lagi parenting. Maksudnya anak aku semua sudah besar, berkejaya, dan aku maksud kau jadi target kau kahwin dengan umur 25 ya. Dengan anak bila dah besar kalau saya dah pening lagi nak pening lagi tiada jaga anak. Dan
one thing yang paling aku fikirkan, bila aku mencapai umur yang aku cakapkan tadi, aku dengan anak aku boleh melakukan aktiviti bersama. Betul. Kan? Bukan sebagai memberi arahan kepada anak punya, kita buat aktiviti bersama, camping, sebab Macam kawan lah. ya, macam gitu. Aku terfikirkan yang itu lah. That's all, itu saja. Itu tidak. So pada kau umur 25, 27 is acceptable. Yes, bagi aku 25, 27 acceptable lah. Tapi bukannya aku mau memberi paksaan lah. Oh, yalah, ya Itu pandangan aku. Pandangan. Okey. Jadi itu pandangan bagi aku lah. Jadi bagaimana pula pandangan? Kita terus ke Yes. Bagaimana pula pandangan tadi dah. Abang Is? Si sabar-sabar. Panjangilah ceritanya. Okey. Pasal umur kan. Pandangan kami lah. Kalau 25 yang memang betul sesuai. 25, 26 memang sesuai. Okey. Cuma dari segi pandangan lain, sebenarnya kahwin tu Kejap bang. Macam yang Syahid cakap tadi, kita nak dua perspektif yang berbeza. faham. Okey. Maksud aku tadi, bila aku rasa kau dah ready, Yang ini perspektif sebagai pandangan sebagai seorang pengalaman lah. pengalaman dulu. Pengalaman. Bila aku dah ready, pasal aku nak kahwin, ready dari segi kewangan atau apa-apalah untuk kahwin tu, macam sangat-sangat mudah. Pasal aku dah ready, boleh dah teruskan aja. Tapi kalau pada aku sendiri, memang dolok kan, target nak kahwin dah bukan umur 28 nak kahwin. Okey. Sebab pikiran mas saya, umur mas saya, kalau kahwin awal gila, takut si cukup masa untuk enjoy. Untuk mula-mula kami fikir dulu. Yang kau maksudkan tu agak-agak tahun-tahun bila ya? Oh ya, Awal 2000 sebelumnya Oh, 90-an lah. 90-an. Oh, okey. Dalam 95, 96, 97-nya fikir saya, aku tu kahwin umur 28. Tangga adik-adik dah kahwin semua nak. Abang kahwin, kakak kahwin, abang seorang kahwin. Tergugat juga lah saya. Saya dah tergugat. Suasa aku berjaya. Aku belum kahwin gitu. Bagi orang situ. Ya, sudah menunjukkan diri dia belum kahwin. Jadi banyak nyaman Bob jangan rasa betul lah, nak betul lah dia. Pandangan kau dia, bukan kan apa? Okey, sambung ah. So aku rasa aku jaya. Aku belum kahwin lagi. Umur yang lain semua dah kahwin. Tapi mas saya, kawan-kawan aku semua belum kahwin. Geng-geng. Kawan-kawan yang keluar, Geng apa? kawan dengan Geng lepak. Geng lepak, semua belum kahwin. Jadi so best lah saya, kan? Ada dengan saya. So lepas ya, sebenarnya pengaruh paling kuat adalah kawan. Pengaruh rakyat sebaya lagi. Benar. Betul. Bila kawan seorang kahwin akan berjumut-jumut je. akan berjumut-jumut kahwin lah. So kalau tinggal lepak dengan 3 orang lah, 2 orang tu dah kahwin. Kau nak nak keluar susah. Kalau nak lepak dah saya nak So dia ada komitmen juga. Tapi aku kahwin siapa dikawal lah. Dia keluar lah. Ya, cerita lain. Ayat tadi itu kita tertib. Saya okey. Bila okey, seorang dah kahwin. Perkara ya, benda-benda macam ya yang betul-betul apa nama? Ni kau mesej ni. Ini aku akan mesej.
akan lesen. Saya akan lesen. Siapa beli beras? Kalau aku balik ton satu pun. Okey, apa sih tak kita? Kawan-kawan pun semua dah kahwin. Okey, kawan-kawan semua dah kahwin. Okey. Oh, rasa saya ketinggalan tu. Kan sebab saya lagi mepak dah. Saya lagi hebat lah. Oh, macam kau seorang diri tu lah. Ish, gila aku tu. Semua dah kahwin. Perasaannya tu, aku pun pernah berada di situasi Abang Is tu. So, Boleh lah buat apa ni nanti grup WhatsApp. saya girlfriend, saya dah susah cari. Senang je. Biar Cik macam kawan aku. aku sini dulu lah. Kau dah buka apa? Kau dah buka apa? Terima kasih. Lagi satu member audition Oh ya. awet-awet memang Okey, kita sambung cerita tadi. Sambung cerita. Okey, lepas ya, bila semua dah kahwin, mama saya lah baru terdetik rasa aku tu ketinggalan. Kawan-kawan semua dah kahwin. So aku kena kahwin tu. okey. Masa tu Tapi sudah ada kerja lah, kerja. Memang dah kerja kan. Okey, kejap bang. Tadi masa cakap aku kena kahwin. Aku kena kahwin tu. Okey. Sudah ada tu kan? Pasangan kan masa tu? Oh, girlfriend banyak. 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 Ada lah ketika orang. Biasa lah. Bukan girlfriend, sorry ya. Bukan girlfriend. Kawan. Kawan lah. Okay. So, bermulalah rasa nak cari betul-betul Aku takut malam tu malam yang panjang untuknya. Kalau dia buat orang tu. Okey, saya baru memang betul-betul nak cari untuk maju dulu lah. Okey. Tapi dari okey. dari aspek kematangan kau sana dah ada cukup matang lah untuk sebagai ketua. Aku rasa matang macam ni ada. Aku rasa ketinggalan. Oh, ya jak lah yang Ya, jak. push forward keinginan kau untuk mendiri Untuk semua rumah tangga ya. Aku rasa ketinggalan. Aku kena kahwin tu. Saya dapat mesti tu. Saya lagi geng-geng dengan dari Farah. Okey. So, umur masa saya 26 lah. Oh, 6. Target aku ya 28. Sebenarnya 28. Aku ingat cerita tadi umur sudah 28. Si. Sebenarnya cerita tadi tu umur Bermana target sebenarnya aku at least aku 28 lah kahwin. Enjoy lah dulu lah. Ya. Dulu 28 tu kahwin. Belum lama lekat kau. Belum lama lekat. Bangga dengan adik-adik semua ya. Cek kawan-kawan yang kahwin. So, Yalah umur 26 yang penting aku kahwin. Mesti kahwin. So, yalah. kahwin lah. yang pengalaman kau lah. Ya pengalaman aku lah. Ya kita cerita pasal umur kan. So jodoh pun datang dan saya. Ya. Dan dipermudahkan urusan jodoh sampai tiada menolak lah. Okey. Siapa yang Okey, lepasnya kahwin. So kahwin umur 26 yang aku nak ceritakan tu adalah ada berkaitan Zul cerita. Ya. So bila kau dah ada anak, umur kau tambah 10 tahun dari 26, umur kau 36, anak kau dah 10 tahun. Seperti yang berlaku sekarang lah pada aku sendiri. Dengan umur aku sekarang, saya belum madah umur aku berapa lah. Tapi sebut je dan kita letak sikit. Muka pun masih handsome. Oh, dia aku jadi lah. So okay, anak aku masa tu dah besar dah. Masih belajar lah, belum kahwin tapi dah besar. Dah macam cerita aku tadi lah, dah boleh jadi kawan. So nanti buat aktiviti sama-sama. Buat aktiviti sama-sama, ada apa, senang lah, senang. dah sembang macam sembang
sejauh ini kasar lah, dia kasar lah. Itu target sebenarnya. Betul lah. Makanya suatu hari nanti aku akan jadi macam pengis juga. Betul. Buka pintu, belun guguk, pecah, push. Main pering-pering di rumah. Itu Okey. target tu. Okey. Sebab Kalau sebagai seorang ayah, okey. Yes. ada anak. Ada. Mungkin kau boleh bawakan pandangan seorang ayah nak kotek kahwin umur berapa? Dan tok lebih kritikal tau pasal kita nak bercakap pasal anak perempuan. Ya. Okey. Semua pandangan. Ini mungkin menjadi Perempuan panduan dan untuk lelaki. kalian. Perempuan tak. Fokus pada anak perempuan tau. Sebab tadi pengalaman kau sebagai lelaki. Aku kalau anak perempuan agak risau sikit lah. So aku pun dah risau sebab bila si dah tua besar, dia akan punya belajar dia buat sendiri. Dan Jauh daripada dia bekerja pun dia buat sendiri. Ya. So jauh daripada pandangan mata. So kita sih tahu apa yang merisaukan. Ada juga rasa fikir tapi pun anak tu pula disuruh kahwin awal. Salah pula. Kita punya sendiri belum bersedia. Okey. Tapi dapat kami lah. Kalau untuk anak darah tu si perlu lama gila lah. Dalam 24 punya dah cukup matang tu kahwin. Situasinya sama dengan lelaki lah. Kalau hanya 24, kau expect menantu kau pula di usia yang berapa? Agak-agak lah. Menantu di sejauh umurnya lah. Apa yang kami dengar dari si kajian lah, dari cerita kajian. Dia tu. Okey, teruskan. Paling bagus untuk pasangan 5 tahun beza umur. Aku ada dengar juga. 5 tahun beza umur. Boleh sebab Allah huraikan mak. Kenanya 5 tahun. Siapa lagi tu? Mesti laki itu 5 tahun Yes. dah. Sebab apa? Ha, Aku pernah dengar lah, perempuan lagi cepat matang daripada lelaki. betul. So dia kena ada perbezaan umur tu. Nak memastikan kematangan level yang Yeah. okey, faham. Setara. Lagi satu, usia perempuan dengan lelaki, betul kan guys ya kalau salah, walaupun ada perbezaan 5 tahun, istri dan suami, tapi bila sudah berkahwin, tidak akan nampak beza sangat tuh umur tuh. Sebab lelaki lagi cepat tua daripada perempuan. Kami pun dengar yang 5 tahun dari abang kami sendiri lah. Abang kami yang ada, kalau nak cari pasangan, carilah 5 tahun dia, umur beza 5 tahun. Ini reason untuknya. Dan pasangan kami pun 5 tahun. Kami ikut apa yang dia cakap lah. Dan si susah mencari yang 5 Iya tahun. betul-betul ikut kajian. Oh. Takut dia tadi kajian tuh dia punya kajian sendiri. Okey, apa lagi? Si, maksud aku, kalau, yalah sebab kematangan usia dan sebagainya kan. Kau ada anak dara, kau expect dia 24, kau dah boleh lepaskan kahwin. Sebab menantu kau pun kau biasa juga lah. As long as kau biasa. dan tu dari segi umur lah. Nah, umur lah, cakap umur lah. Cakap umur kan. Beza macam dia lah. Tapi we cannot deny yang kematangan itu dipengaruhi oleh pengalaman hidup. Pengalaman hidup pula, of course terkait dengan usia kau, usia kehidupan lah. Ya. So apakah usia 25 ya dah cukup matang untuk kau jadi ketua keluarga? Lelaki ketua keluarga. Sebab matang cerita pasal matang untuk kahwin tu yang perlu difahami kau dari awal sebenarnya. Itulah maksudnya. Kau kahwin aja tu tahu terus buku kau dah tutup dah. Buku bujang dah tutup. 360% lifestyle kau yang dah berubah.
lepak, susah nak keluar dengan kawan. Yang tu betul. Saya lagi cerita nak, yalah kadang-kadang orang bawa berkelahi, kadang-kadang pun macam ni ada lah. Si buah kahwin pun lagi nak keluar lepak macam ni. Jadi si boleh lah tu lepak sampai pukul 1 tu. Aku saya tak masalah. Cuba mancing. Saya tak, ya, untuk umur macam umur aku saya tak masalah. Tapi benar. Benar. Umur mungkin muda-muda. Umur kahwin. Kau kahwin, anak kau kecil. Takkanlah kau nak sampai hati nak tinggalkan bini kau. Ya, benar. Jaga anak sendiri. Itu sebenarnya. Bukan dia takut nak keluar. Cik sama bapak nak. Tapi benar. Tanggung jawab untuk keluarga. Okay. Tapi benar lah bagi aku. Selagi aku belum berkahwin, lifestyle aku sih kan berubah. Betul. Macam pengalaman aku lah. Lifestyle aku, bujang aku masih terus. Mun aku belum kahwin sampai masa tu aku rasa. Kalau belum kahwin masih ikon pemotoran lah. Bukan ikon pemotoran, masih jiwa pemotoran. Untuk closing lah perspektif orang bujang pula. Okay. Aku dah buat closing dah tau. Okay. Masa dah buat habis. Jap. Okay. Dia sebenarnya tadi dia menunggu ni untuk dia balas balik. Sama kita beri dia peluang. Boleh kan? Lepas. Kecil lah as zaman kini kita bercakap mengenai tahun 2025 lah. Dalam keadaan ekonomi, peluang pekerjaan, mencabar. yes, the living cost and all, kita di podcast tu tidaklah kita nak mengecam siapa yang dah kahwin, siapa yang belum berkahwin. Dan yang paling penting bagi kita ialah persediaan untuk berkahwin. Si kisahlah umur apapun. Yes. Dan kita faham kalau usia dah menjejak 30 lebih 30 belum berkahwin sekalipun, atas faktor-faktor mungkin faktor ekonominya, kestabilannya, mana mungkin ada komitmen lain ke apa, masing-masing ada masalah masing-masing. Yes, masing-masing ada masalah masing-masing. Cumanya dalam perspektif agama kita disarankan untuk berkahwin, membanyakkan keturunan. Kau cakap tadi berkahwin mendatangkan rezeki. Sebab apa rezeki datang? Sebab kau menghubungkan dua hubungan silaturahim, dua buah keluarga yang memang masih kenal. Kan dalam Islam Nabi pernah sebut kan, hadis lah, matang hadis yang keempat. Bila kau menghubungkan silaturahim, kau membuka pintu rezeki. Kau bayangkanlah dua keluarga yang tidak kenal, kerana kau dan pasangan tak berkahwin, berapa ramai yang jadi kenalan, jadi hubungan kekeluargaan. Lepas tu berapa ramai orang mendoakan kau supaya murah rezeki. Betul. Kita sik juga nak bagi statement yang tidak bertanggungjawab. Kahwin kat tu lah, jangan risau pasal rezeki. Sik juga. Perlu lihat pada kemampuan keuangan. Cumanya jangan sampai ianya menjadi penghalang untuk kau take the next step untuk berkahwin. Ya aku pun closing lah, walaupun aku tak belum berkahwin. Tapi cara dia bercakap pengalaman. Aku faham. Dia nak memperkenalkan dirinya pada diri kalau nak kahwin. Siapa-siapa yang nak berkahwin, sekisahlah usia orang bapa, pastikan orang bersedia secukupnya. Kita bukan menggalakkan orang berkahwin tanpa persediaan, tanpa kestabilan. Kita tidak menggalakkan. Kalau pada umur 25, 26, kalau itu kan kau main-main juga. Yang macam pada tadi lah, sebenarnya kahwin kau kena faham dan kau kena tahu bila dah kahwin tadi kau tahu tanggungjawab pentingnya. Kadang-kadang kau kahwin aja sebenarnya munya dah kahwin baru tahu apa sebenarnya alam kahwinan. Tapi kalau yang tahu tanggungjawab macam seram ni. InsyaAllah. Saya tanya seram. Best ni kahwin. Best kahwin. Lagi kita tutup dengan statementnya best kahwin. Kita masih mau mendengar topik tu, komen, react to us. Kita boleh buat part kedua. Yes, kita boleh buat part tu. Email kepada orang di Flying Elephant Podcast 2025@gmail.com. Boleh juga komen lah dalam media sosial kita. Tapi boleh juga sebenarnya.
dalam Teruskan YouTube Yes. kan, dengan Spotify. Spotify ada. Ada. Spotify itu boleh tu komen, share. TikTok pun boleh. TikTok boleh. Yes. Oh, TikTok sangatlah boleh. So Kita dah kehabisan masa tu. kita dah kehabisan masa, tapi sebelum tu Syed, kita minta Abang Iz lah, apakah sebab kita biasa penutup kita akan berikan message dengan topiknya. Jadi kita minta Abang Iz lah untuk sampaikan message kepada viewer kita, apa yang terbaik lah, message lah berkaitan perkahwinan. Nyawa kata-kata untuk hari ini. Message untuk kahwin, umur tadi yang kita cerita yang kita bincangkan tadi, umur 25 ya memang sangat sesuai lah untuk kahwin. Dan kalau rasa dah ready, pasal umur ya rasa mungkin ya bukan keutamaan. Janji. Cuma kita cerita umur yang paling sesuai sebab anak. So kita minta tiga kriteria untuk kahwin dengan ringkas lah. Satu stabil, keuangan, rasa keuangan stabil. Yes. Kedua, ilmu dah ada, ilmu tentang perkahwinan kena tahu. Yes. Dan ketiga, tutup buku bujang. Yang itu paling sesuai. Ready for changes. Yes. Jadi guys, seperti yang dikatakan oleh Abang Is tadi, tiga perkara tadi kita ambil iktibar. So The Flying Elephant Podcast mungkin berakhir di sini lah. Ya. Oke guys, jangan lupa follow kami di YouTube, subscribe di YouTube, follow kami di TikTok, dan kita juga ada di Spotify. Oke. Lagi satu, kami untuk cuma sembang-sembang je lah, bukan saya akan mengenal dengan orang yang hidup ataupun yang sudah tiada. Tapi contohnya ada terasa mau minta maaf lah. Aku terasa. Oh, kau Jadi, sifat. Kebetulan kita minta maaf juga. Jadi ada apa yang baik itu kita orang boleh ambil, mana yang positif ambil, yang tidak bagus tu daripada kami minta maaf. Jangan sedikit pun jangan ambil apa yang tidak bagus. Ambil yang baik-baik dan positif saja. So sampai di sini saja The Flying Elephant Podcast kita untuk episode ni bukan berakhir, kita tangguhkan ke episode seterusnya. Dan oke guys, itu aja lah. Oke, bye. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sebelum tu kita berterima kasih kepada kita berterima kasih dengan tetamu jemputan kita Bang Is kerana sudah hadir ke Flying Elephant Podcast pada hari ini. Memeriahkan lagi suasana. Terima kasih juga untuk orang lah kena jemput lah. So semoga settle lah. Lepas ni ada tu lah. Jadi itu saja guys. Oke. Dah. Assalamualaikum. Bye. Bye.